Boleh nampak macam orang ni sangat persistent lah. Nampak macam orang ni sangat, wah betul-betul nak aku lah ni. Tapi dia sebenarnya bukannya serve orang tu. Dia sebenarnya serve diri dia sendiri. Saya ada baca borderline personality disorder ni ada 9 simptom kan. Yang karakteristik dia lah. Boleh tak Mrs. ni cerita satu-satu simptom BPD ni? Okay, so first one, mereka yang BPD ni dia ada fear of abandonment. Dia takut ditinggalkan oleh siapa-siapa yang ada dengan dia. So kalau partner dia lah, selalu partner dia lah, dia takut partner dia tinggalkan dia. Tapi saya rasa biasa je untuk kita rasa takut partner kita tinggalkan kita. So tapi orang BPD ni dia ada frantic effort, dia ada usaha yang lebih tu, yang boleh nampak macam impulsif tu untuk membuatkan orang tu stay. Okay, so contohnya dia ada argument dengan partner dia, lepas tu partner dia kata okay dah lah, we're done. Okay, so dia pun alamak dia nak tinggalkan aku, dia dah mula rasa tak keruan tu kan. So dia akan mulalah buat benda yang macam no jangan stay. So partner ni dah berapa banyak kali dah bagi peluang. Okay, so dia pun akan up lagi dia punya strategi dia. Akan cuba pelbagai cara. Mungkin dia akan contact kawan, mungkin dia akan macam-macam lah. Boleh jadi macam obses ke? Boleh nampak macam orang ni sangat persistent lah. Nampak macam orang ni sangat, wah betul-betul nak aku lah ni. Tapi dia sebenarnya bukannya serve orang tu. Dia sebenarnya serve diri dia sendiri. Dia tak nak orang tu tinggalkan dia. Bukannya sebab sayang sangat orang ni. Just tak nak ditinggalkan sahaja.